Kita pacak kayu balik kemarin. Semua 12 batang ni, tiang ni. Sekarang tak cukup lagi berapa, 4 lagi. 5 lagi, sorry. 4 lagi. Semalam dah dapat 2. Sekarang kita heret 2. Nanti baru kita bubuh mak tahu, kita akan samakan semua lah. Yang tengah tu kita bagi dia tinggi sikit lah. Ni bukan dia, ni lampu, tiang lampu. So selama duk ambil yang tiang-tiang ni yang berat, daripada yang ujung tu, yang ini paling berat. Enjin sampai sprocket tu dia jadi pusing, dia spin tu. Terlampau berat kan, beban. Sebab kita seorang-seorang yang angkat kayu ni bawa balik. So masa heret bawa keluar tak apalah, 2 orang dengan tukang potong tu. Itu perempuan nak berjalan, ya Allah, dia starting tu nak gerak lah, dia jadi padat tau. Dia padat sebab dia campur sebelah ni hidup sikit. Ya Allah. Yang ni boleh tahan kat ni. Ini boleh tahan. Okay, yang ni kita bubur tengah tu. Tengah naik. So yang ni 2 batang ni. Tu tengah dah ada sebatang. Nampak walkway tengah tu. Okay, ni sebatang. Ni sebab teras. Sebab tu kita tak risau. Teras bila kita tanam best. Dia pokok ratus tahun. Dia duduk dalam tanah pun nenek tak kausik lah. Dia akan boleh tahan lama. Dia dah habis dah dia punya reput dia tu. Dah tak ada apa lah. Tinggal teras ya. Betul-betul teras. Kita biar bagi dia jatuh atap tu pelan-pelan sebelum kita nak ni. Sebab kita nak masuk kayu yang bawa balik nanti. So nak bertengah tu memang nak kena pecah lah tu. Nak mula kalau kat ujung 2 batang lagi. Sini 2. Ujung tu 1 lagi. So complete lah untuk tiang. Alhamdulillah. Ni kena tunggu sini juga. Sebab ni berat sangat ni. Kita seorang heret tak saat ni pun boleh tahan tak. Ni berat sangat. Balik dengan motor bayangkan ini kalau bawa, tapi kalau bawa lori penuh leceh sikit. Sebab kalau lori nak kena angkat 2-3 orang ni. Tu pun tak terangkat ni 2-3 orang tu. So kita decide buat seorang-seorang lebih senang. Dekat motor lebih kuat sikit, motor scram tu kan. So kena ada support sikit lah untuk nak bagi dia starting dia lonjak, dan dia lonjak tak apalah. Alhamdulillah. Okay, so complete satu line. Tinggal yang sana, nanti kena ambil 4 batang lagi. Kayu dah ada lah, semalam potong tergantung malam ni. Bukan senang, mau senang. Nak cipta satu impian tu perlu semangat. Kena betul-betul tekad, kena betul-betul yakin. Lepas tu kena planning. And then usaha terus je, jangan risau, buat dia. Bayi berkehendak lah. Apa saja pun tak mustahil. Alright. Alhamdulillah. Ini tak buat lagi.